pasal Interlink. Okey, sebelum batch nombor 2, kejap saya cerita pasal Interlink dulu, kejap. So, kalau siapa yang nak guna Interlink ni, dia ada kelas tau. Kelas dia percuma saja. Kelas dia percuma sebab apa? Kelas dia harga berapa? Kelas tu harga dia RM5,000. Tapi percuma je. Kenapa percuma? Sebab dalam kelas ini ada kelas buat back-end. Back-end tu Firebase, Mursyid, semua ada dalam kelas. Ada kelas buat kad kahwin. Ada kelas buat komik. Macam-macam kelas ada. Dan kelas ini tiap-tiap bulan percuma. Okay, tiap-tiap bulan ada kelas. Harga dia RM5,000. Tapi percuma dapat. Macam mana dapatkan percuma? Siapa nak dapatkan percuma kelas yang ada untuk belajar buat coding, buat bisnes semua ni kan, pakai AI kan? Orang grab saja Interlink ni. Interlink ni, harga asal dia 250 setahun. Tapi petang ni, harga dia jadi RM5.70 sebulan. Bersamaan RM69 setahun. Okey, kalau RM69 setahun, kan korang boleh buat hidupkan 100 projek dekat AI pakai Interlink. Percuma pula kelas tiap-tiap bulan ada. Kelas ni value RM5,000. Kalau ada yang berminat nak dapatkan grade promo ni, kan ada manis-manis ni kan. Okay, kalau ada yang berminat nak grade promo ni, korang boleh dapatkan dekat bio saya. Kejap, batch nombor 2 kejap kita buat sama-sama. Kita cerita ni dulu. Okey, korang boleh dapatkan dekat bio saya. Korang pergi dekat bio saya, Interlink. Korang dapatkan dekat bio atas ni. Korang grade kat sini. Ni kat atas ni. Okey, dekat ni harga promo RM69 saja. Harga asal RM250 setahun. Harga promo RM69 satu tahun. Bersamaan RM5.70 sebulan. Okey, ada user kita dah jana pendapatan sampai RM80,000 pun ada. Ada yang RM14,000 pun ada. Bermodalkan RM5.70 sebulan. Ini contoh kita punya user. Okey, tapi ni promo lah. Siapa nak grab, boleh grab sekarang kan. Ni kita punya kawan-kawan pengguna AI kita. Okey, kejap lepas ni saya tunjuk korang Lepas ni saya tunjuk korang cara nak buat semua ni. Kejap. Hilang pula dia. Ni. Sihat ke? Just nak ucapkan terima kasih atas ilmu diberikan selama ni. Alhamdulillah ada orang nak hire dia buat website. 2 website RM14,000. Modal belajar berapa? RM5.70 sebulan Kalau berminat, grab sekarang kat bio saya. Okey, jom kita sambung lagi Okey, jom sambung lagi. Okey, kita bersedia semua orang? Kalau bersedia, 5 orang wakil sedia. Kita belajar buat benda lain pula. Yang mana baru join tak sempat buat sama-sama dengan saya. Sedia? 5 orang 1, 2, 3, 4, 5. Jom kawan-kawan. Right. Lepas ni, tadi saya nampak orang kata rule 5-1. Okey. Lepas ni saya akan tunjuk korang macam mana nak dapatkan 100 riban yang pertama pula. Pakai AI Yeah boy. Ini bukan omong kosong. Ini dah proven. User-user kita memang dah jana macam tu. Tapi lepas ni lah, yang ini kita belajar dengan ni dulu Itu saya bagi free je. Dalam last saya akan tunjuk korang tentang rule of 5-1. Macam mana dapatkan 100,000 korang yang pertama. Kita buat yang ni dulu. Okay, everyone. Sila buka Gemini anda. Terima kasih Ras Ibrahim. Thank you Syaf Adir. E-book kan? Bukan. Macam-macam. Itu e-book tu salah satu je. Okay, buka. Sudah buka? Ambil new chat everyone. Okay. Jom kita cari masalah yang nak diselesaikan sekarang guys. Okey, kita cari masalah yang nak diselesaikan Kita katakan kita nak cipta satu produk dan produk tu orang boleh beli berulang-ulang. Okey, let's go. Kita bayangkan kita jual alat bantu belajar anak. Alat bantu belajar untuk kanak-kanak belajar jawi. So, ibu bapa kalau nakkan alat ini, dia kena bayar kita maybe dalam RM30 untuk sistem ni. Okey tak? Kita belajar, kita buat macam dulu kita buat alat bantu mengajar. So, target market kita sekarang ni adalah ibu bapa yang nak anak-anak dia pandai baca jawi, dia buat pakai sistem. Okey, kita buat ini dulu Okey, kalau nak buat, jom kita buat sekarang. Alright. Sekarang, kita mula ready. Kalau ready, tak ready guys. 10 orang wakil, ready. Saya tak nak korang termiss benda ni. Sayang nak miss tau. Sebab saya tak ada rakaman live saya ni. Okay, ready. Now,
Macam biasa. Dekat bawah. Pas. Tukar jadi pro. Okey, tukar jadi pro. Kalau tak ada pro, jadikan dia sebagai thinking. Kalau tak ada thinking, kekalkan dia sebagai pas. Tapi kalau ada pro, ambil pro. Okey, boleh ya? Okey, now. Sekarang ni, saya nak korang buat sama-sama dengan saya. Saya nak korang nampak hasil dia. Okey, macam mana nak bagi nampak? Ni, butang tools kat tepi tambah ni. Butang tools kat tepi tambah ni. Tekan butang tools ni. Okey, sekarang ambil canvas, everyone. Canvas. Okey, get ready everyone. Kita nak unlock skill baru. Bapak laju kan? Tak sampai 5 minit korang lepak live saya. Tiba-tiba korang dah pandai buat website. Laju tak laju kan hidup korang sekarang ni? Laju tak guys? Tak sampai berapa minit, korang dah boleh buat website. Laju gila kan? Ingat, laju tu nampak macam advantage. Tetapi kalau salah guna, dia akan mudarat. Okay? Nanti saya akan ceritakan macam mana dengan nak gunakan kelajuan yang ada ni, dengan teknik yang betul, insya-Allah korang boleh dapatkan 100 riban yang pertama pakai AI. Kalau korang solo lah. Tapi kalau korang by team, insya-Allah korang boleh dapatkan 1M yang pertama pakai AI. Okay? Jom kita buat. Okay, kita buat ni dulu. Okay, now. Target market kita, parent yang nak bantu anak-anak dia belajar Jawi pakai game. Okay? Sekarang saya kat sini. Bismillah. Okay. Hasilkan. Ikut. Hasilkan. Okay. Worksheet. Gamification. Hasilkan worksheet gamification untuk kanak-kanak belajar Jawi. Boleh? Okay, boleh hadir. That's one. This creator hadir. Yeah. Boleh buat? Okay dah. Okay. Hasilkan worksheet gamification untuk kanak-kanak belajar Jawi. Okay, satu ini dapat dah. Kita buat ni pula. Alright. Buatkan worksheet ini bertemakan game penyiasatan. Lihat, yang saya buat ni, ini bukan rule of thumb tau. Yang saya buat ni adalah human intelligence. Bergantung kepada kreativiti anda nak buat macam mana. Bergantung pada imajinasi korang, apa yang korang nak buat. Macam saya sekarang ni, saya nak buat imajinasi saya. Saya imajinasikan budak-budak ni belajar Jawi melalui satu game, macam game penyiasatan. Tapi dalam game penyiasatan dia belajar Jawi, tapi berformatkan worksheet. Okay. So apa-apa pun, AI bukan everything. Yang paling penting, korang kena ada idea nak buat apa. Faham kan? Okay dah, bertemakan game penyiasatan. Okay, dah. Hasilkan worksheet ini menggunakan JavaScript. Lagi sekali guys, Java tau, bukan Java. Java, bukan Java. Ini dia ada Java script. Okay? Dan CSS Vanilla. Tak apa, nanti korang nak join kelas kita, nanti korang tahu bukan CSS Vanilla je yang ada. Dia ada Bootstrap, dia ada Tailwind, macam-macam ada. Tapi untuk basic hari ni kita pakai ini je dulu CSS Vanilla. Jauh sekali. Okay? Dah. Right now. Tuliskan kod dalam satu penulisan kod HTML yang lengkap. Nah. Bila live kelas terdekat coach? Okey, kelas dengan Tuan Hood kita buat dalam Zoom hari Khamis dan Jumaat. Hari Khamis kelas basic, hari Jumaat kelas back end.
Abang, kalau nak link database tu simpan data boleh ke? Boleh. Pakailah PN. Korang boleh pakai Firebase boleh, Supabase boleh, Google Sheet pun boleh. Depend. So, kelas kita dengan Zoom nanti, kita akan ajar korang. Hari pertama, Khamis, basic byte coding. Hari kedua, back end. Ahad, mana ada? Okey, dah ready. Okey, kalau dah ready, hantar sekarang. Saya tak tahulah korang punya jadual dengan Tuan Lut. Tuan Lut cakap hari Ahad, kelas kan? Saya rasa Tuan Lut tadi meeting hari Khamis dengan Jumaat. Ke dah tukar kelas? Okey, semua orang dah ready. Kalau dah ready, submit. Kelas kena bayar bro. Percuma. Kan Dan dah cakap tadi ni ini mungkin batch kedua ni. Okey. Batch kedua maknanya baru masuk lah ya. Okey. Kan dia nak khabar tadi. Salah ayat tu. Ayat tu tak sopan. Okey, macam saya katakan tadi, untuk belajar semua ni, kelas percuma guys. Tapi korang kena grab lah Interactive Link tu dengan harga promotion dia, iaitu RM69 setahun. Bersamaan RM5.70. So kalau korang grab dengan harga RM5.70 sebulan tu, which is RM69 setahun, korang dapat join kelas kita setiap bulan tu percuma. Thank you yang dah grab Thank you yang dah grab. Okey, siapa yang dah grab? Sanggup ke korang keluar live saya ataupun korang nak terus buat? Pilihan di tangan anda. Yang dah grab, sanggup ke anda nak keluar live saya ataupun nak pergi buat sekarang? Sila tulis kat ruang komen. Okey, tak apa, saya gurau. Okey, siapa yang dah grab, nanti korang dapat email. Korang confirm dapat email lah tu. So dekat email korang tu nanti akan ada link tau. Okey, saya dah beli hari tu, lepas nak buat apa? Ini jauh pergi ni. Syasha tak tengok email lah. Siapa yang grab? Dan email tersebut akan ada group support, kelas dan including. Atau kalau korang masuk dalam group kelas, korang akan jumpa video-video rakaman kelas-kelas ni. Akan jumpa punya, confirm. Mesti ada, insyaAllah. Untuk berjaya dapatkan 100 riban yang pertama pada zaman AI ni. Manakala kalau korang rahsia, syarikat kecil, tim, nak dapatkan 1 juta pun boleh ikut cara ni. Okay, dan apakah dia? Ini saya tanya korang. Nah, siapa dekat live saya ni bersetuju bila saya katakan, bila ada AI, korang bertambah laju. Contoh, baru tadi, sebelum jumpa saya, korang tak tahu pun yang korang boleh buat website. Tiba-tiba korang tengok saya, lepak dengan saya, berapa minit terus boleh buat website. Laju tak korang? Tuan, kalau guna koordinat DP drop, boleh. Semua AI boleh. Okey. Laju kan? Okey. Dah lah. Okey, now. Kalau laju, maksudnya korang boleh buat macam-macam. Korang boleh buat game, korang boleh buat, tadi apa saya ajar tadi? Buat alat bantu mengajar, boleh buat e-book, boleh buat apps, boleh buat sistem, macam-macam korang boleh buat. Tapi bila korang dah boleh buat macam-macam, apa yang akan berlaku adalah fokus korang akan berselera. Bila fokus berselera, korang akan gagal lah. Yang nak dikejar tak dapat, yang dikendong akan berkeciciran. So, untuk mengatasi benda ni, apa yang perlu korang buat adalah tetap gunakan AI, cuma korang kena fokus. Korang kena fokus satu je benda. Contoh korang nak berniaga kad kahwin, korang fokus je nak buat. Pakai AI kad kahwin. Korang nak buat jual website, jual landing page, fokus jual barang tu je. So barulah korang akan laju dan fokus. Dan inilah sebenarnya unfair advantage. Apa itu unfair advantage? Kelebihan yang tidak adil kepada kita. Bila kita ada kelebihan tu, kita akan berjaya. Dan apakah kelebihan tu? Adalah apabila korang laju dan korang fokus. Kalau faham, tak faham everyone? Ya? Jadi, apakah rule of 5-1 itu? Ini dia. Inilah formula supaya korang boleh dapatkan 100 riban korang yang pertama. Inilah formula dia, di mana dia akan bagi korang laju dan dia akan bagi korang fokus. Dan apa formula dia? Perkara pertama adalah korang kena ada satu target market je.
untuk mula-mula ni. Sebab korang seorang-seorang. Bila korang seorang-seorang, korang nak kejar semua orang, korang akan gagal. So, korang fokus satu je target market. Itu rule nombor 1. Ya? So, katakanlah korang dah jumpa target market korang. Yang itu, ejen air kuih. Contoh, siapa ejen kuih dalam saya ni? Contoh, ejen kuih, So, ejen kuih ni, the problem, dia punya kelebihan, dia ramai orang tu. Kat Malaysia dia ramai gila. Tetapi, dia ada masalah. Bila ramai sangat, persaingan dia meningkat. Dan persaingan meningkat, dia tak ada satu alat yang boleh convertkan sale untuk dia. Contoh, apa benda? Maybe landing page. Mungkin bila dia buat iklan dekat top tick kan tak ada beg kuning kan? Tapi bila dia buat iklan dekat top tick, dia buat beg kuning. Kita buatkan beg kuning untuk dia. Seronok dia tu. Best lah, aku dah boleh ada beg kuning. Walaupun top tick tak bagi aku buat beg kuning, tapi aku boleh buat beg kuning sendiri. Kan? So, now kita fokus satu target market sahaja.
hasilkan landing page ini menggunakan JavaScript dan CSS vanilla. Okey? Last sekali. Tak mana kamu pasal itu kita